Peniaga, Ramadan dan Raya. Wow. Jom. Assalamualaikum bang. Saya nak kuih sagu boleh bang? Lama ni niaga sini bang? Lama dah. Okey, lesen semua ada bang ya? Ada. Alhamdulillah, bagus bang. Berapa semua bang? RM4. Boleh dua bang? Saya QR boleh bang? Boleh, kat belakang QR. Okey, baik bang. Assalamualaikum kak. Akak jual apa ya? Kita jual tangki bang. Okey bang. Tapi perniagaan akak berdaftar kan? Cantik. Okey, saya nak beli satu. Berdaftar saya nak beli satu. Okey, terima kasih. Seronok juga tengok orang berniaga kat bazar Ramadan ni. Boleh tambah rezeki raya. Tapi nak berniaga kena berdaftar. Macam mana daftar SSM? EasyBiz SSM. easybiz.ssm.com.my. Dekat sini je kita daftar. Senang je. Hari ni aku daftar, esok aku nak berniaga nasi campur. Ya cik, nasi nak lauk apa? Ya kak, nak apa kak? Dah. Ya kak, nasi. Sekarang dah pukul 2, sikit lagi nak berbuka. Okey? Sedap ni berbuka ni. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Tak sangka kan? Rezeki raya saya bermula dengan SSM. Bila dah berdaftar, nak berniaga pun tenang. Selamat Hari Raya semua. Peniaga yang lain, jangan lupa berdaftar juga ya.